Assalamualaikum. So hari ni aku akan pergi hiking. So macam untuk video lepas, aku pergi hiking Bukit Mok Chun bulan 3 aku rasa, ataupun bulan 2 macam tu. Sekarang bulan 4 aku nak pergi hiking lagi, iaitu kita akan pergi hiking mana? Bukit Lima Rati. Dan aku bawa ni sebab nak try lah pakai mic ni. Tapi sekarang aku tak try sebab hari tu aku dah try, dia macam kalau dekat suara tak sedap sangat. So aku bawa mic untuk bercakap kat sana nanti. Kalau ramai orang ni bising kan, sebab aku pakai mic ni gantung kat sini. So ya, let's go. Dah malas nak lama-lama, so let's go. Jom. Okay, so sekarang ni dah sampai. Kita akan terus mendaki. Dah 10 jalan lah sebab dah sampai rumah ni. So kalau hampa nampak rumah ni, maknanya hampa dah nak sampai lah. Nanti kat puncak kau akan try mic baru. So, sebab aku tak tahu saja aku bawa. Ni pun tak tahu dengar ke tak dengar. Dengar. So let's go. Okay, so sekarang kami dah nak sampai dekat puncak. Dia ada lagi satu pacak sebelum sampai ke puncak. So rehat dulu. Tengok gelap lagi, tak ada orang lagi. Dah nak sampai puncak. Kami rehat 5 minit macam tu. Aku pun naik 2 orang lah. Member aku yang lain tak balik lagi. Aku tengah cuti SEM. Dan nak pergi cuti SEM pun member aku nak cuti. Mana boleh macam tu. So rehat sat, minum ayak. Lepas tu sampai atas nanti aku sambung. Tak apa, waktu lalu dekat pacak tu aku record lain. Let's go. Nampak tak? Ya tu. Sekarang ni pacak takhir sebelum sampai ke puncak. Nampak muka struggle lah. Sampai atas aku nak try mic baru. Serius aku cakap aku nak try mic baru. Sebab plannya mic tu nak beli untuk pergi jalan-jalan lah. Dah video jalan-jalan tu aku akan buat 4 vlog tu. Terus sekarang ni masih terseksa lagi nak sampai puncak. Tak boleh banyak cakap sebenarnya. Energy aku nak habis lah ni. Sikit lagi. Dengar bunyi mengah aku. Dah lama tak hiking. Okay. Tu jalan yang kami dah lalui. So sikit lagi. Oh, ni bengah teruk ni. Nak dekat sebulan dah tak hiking. Basic lah. Sebulan ke 2 bulan? Sebulan ke 2? Last pun macam. Macam bulan 2. Dah 2 bulan tak hiking. Tu seksa sikit tu. Dan sampai atas aku record lain. Penat So sekarang ni kami dah sampai. Tengah tunggu sunset. Tak tahu jelas ke tak mic ni. So ada member aku kat belakang. Dia tak mau pakai lagi satu mic. Kalau nak pakai lagi satu mic aku boleh bagi je. So sekarang tengah tunggu sunset. Sekarang jam pukul 5.45. Kami naik ni lambat juga sebenarnya. Sepatutnya pace kena laju sikit. Ada 2 rombongan kat bawah waktu kami naik. Satu naik Saga, satu naik Myvi. Tapi kami potong macam tu lah. Tak tengok orang belakang lah. Aku tak tahu nak cakap apa lah sebenarnya. Ada signboard. Nanti aku buat jalan-jalan. So sekarang ni je lah. Tunggu sembang-sembang masa depan sikit. Dah cukup. Okay, so sekarang ni dah berada dekat sini. Nampak tak? Bukit Lima Rati Kuala Kangsar 510. Tapi ni memang berlumut gila. Nak tak gambar pun macam aduh, takkan nak tak gambar kat sini kan. Tak balik. Tengok tangan aku kotor tu. Lepas tu tak, aku nak tengok apa lagi lah.
Ni kalau aku jalan sampai hujung pun sama lah. Still macam ni. Bawah pun macam tu lah. Alah, view tak nampak sebab aku flash. So, jom kita pergi kat main baru. Okay bang, sekarang tengah buat apa bang? Ha? Sekarang tengah buat apa? Kita tengok hasil gambar malam. Okay, so itulah aku dah guna mic baru. Harap jelas, dah sangat mantap. Maybe next video aku akan upload kita punya short trip. Sekarang ni video YouTube aku dah macam YouTube vlog lah. Dulu zaman PKP buat ni kan, buat apa, gaming. Sekarang tak ada masa nak main game. So nanti aku akan tunjuk keadaan sewaktu langit dah cerah. Okay, so sekarang ni ancaman baru dah sampai. Ancaman yang paling aku tak suka. Paling aku tak suka lah. Mana? Hilang lah. Oh tu. Tunjuk sana lah sepatutnya. Tu. Lepas tu ada kawan-kawan dia. Dia ni kira macam anjing terbiar. Dia ni kira level T20 ni B40 lah. Ni duduk dalam pagar, ni duduk luar. Kerja nak kacau orang lah. Harap dia tak kacau aku lah. Tu dia, dua ekor ni. Memang 2 ekor ni lah. Itu naik pun 2 ekor ni. Duduk kat situ lah. Jangan main dekat-dekat. Okay, so macam ni lah view dia. Oh, tak nampak. Okay, bawah tu MRSM. Bawah tu MRSM. Lepas tu belah-belah sana ada lah. Nampak macam ada awan kan. Ni nanti pagi tak ada confirm. Aku daripada masa depan dah aku tahu apa akan jadi. Ni macam ada awan kapet kan. Sebenarnya tak ada. Dia kalau ada awan kapet dia akan tebal lagi. Sebab aku dah pernah experience awan kapet kat sini. Pak Anda meletakkan harapan lah. Pak Anda meletakkan harapan. Tunggu cerah sikit. Tapi macam ada. Tapi aku harap tak ada lah. Tahniah abang, tahniah. Pak aku duduk dalam puncak dalam seminit 2. Lepas tu dia ajak turun. Okay bang, saya ada beberapa soalan nak tanya bang. Apa perasaan abang bila tak dapat awan kapet untuk kali yang kelima? Nak kata apa lah. Biasa dah 5 kali lah. Sunrise pun kadang tak dapat. Apa tadi awan kan? Tapi hari ni dapat okey sikit lah. Sunrise pun okey. Tapi dia dah naik 5 kali tak dapat. Mungkin kali ke-7 baru dapat lah. Kita akan menunggu lagi 2 kali video ni. Lepas tu baru dia dapat. Boleh kita buat. Kami sekarang menuju ke parking motor. Awal. Masuk awal. Boleh lah nak dekat masuk awal. Tak, sekarang ni asal kita tak gunting siap-siap. Tapi dia bertarik cuma ni lah. So ada gunting lah. tu aku perasan sedap membeli aiskrim dekat situ kami beli. Sekarang ni tengah turun sambil makan aiskrim. Kalau tak aku hampir nak beli apa? Beli apa buat kan? Apa ni? Kalau tak aku hampir nak beli nasi lemak. Ada yang Korea pun ada. Tu lah. RM12 mahal kau.
So sekarang ni dah sampai checkpoint yang kami nak sangat. Okay, so sekarang ni kami dah settle naik Bukit Lima Kati. So sekarang nak pergi latar perahu pun kena hiking, Mat. Kita cakap dia. Berdepan. Tu. Member aku cakap nak pergi latar perahu ni pakai motor sampai lah. Punya. Kena lah. Lagi. Kena hiking tak? Sebenarnya boleh naik motor. Tapi sebab double, high risk sikit lah. Meter-meter je. Ha. Kita berjalan-jalan. Hiking lagi. Habis tenaga ni. Lepas tu pergi makan. Aku tengok warung tepi jalan tu pun macam okey lah. Setelah hampir 20 minit kena sidai. Kayaknya kami dah dapat masuk. Plan nak celup-celup kaki lah. Dengan tak gambar. Penat pun sidai dengan banyak nyamuk lah. So nanti aku tunjuk macam mana jalan view dia. Dah sampai. ...20 minit kena sidai sampai. Tapi okey lah, lawa. Tapi sebab semalam hujan, so air dia tak lawa sangat. Air dia keruh sikit. Okay, dah dapat makanan. Okay, ais, ais lemak. Okay, ais, ais ayam. Dah kena sidai, memang lapar lah. Elok. Bye. Nasi teman dia orang kapek. Oh, okey lah, jadi lah. So sekarang ni aku dah sampai rumah. Member aku pun dah nak balik. Aku pun dah nak tidur. So let's go. Bye. Assalamualaikum. Elok.